Faslun bermula ini itu satu fasal, dan bermula nisab biji-bijian dan buah-buahan itu 5 segala wasak, dan bermula dianya 5 segala wasak itu 1.600 kati dengan kati negeri Irak, dan sabit pada barang yang lebih ia barang itu dengan sekira-kiranya barang. Dan sabit padanya 5 segala wasak jika disiram akan dia biji-bijian atau buah-buahan dengan air hujan atau dengan air yang dialiri itu 1/10. Dan jika disiram akan dia buah-buahan atau biji-bijian dengan menimba air atau dengan mengangkut air itu setengah daripada 1/10. Faslun bermula ini itu satu fasal, dan dihargakan akan segala mata benda perniagaan ketika akhir tahun dengan barang yang dibeli akan dianya mata benda perniagaan dengannya barang, dan dikeluarkan daripada demikian akan 1/4 daripada 1/10. Dan bermula barang yang dikeluarkan akan dia barang daripada tambang-tambang emas dan tambang-tambang perak itu dikeluarkan daripadanya barang akan 1/4 daripada 1/10 pada waktu itu juga. Dan bermula barang yang didapatkan akan dianya barang daripada tanaman orang jahiliyah itu niscaya maka sabit padanya barang itu 1/5. Faslun bermula ini itu satu fasal, dan wajiblah zakat fitrah dengan 3 segala perkara. Bermula yang pertama itu Islam, dan bermula yang kedua itu dengan terbenam matahari daripada akhir hari daripada bulan Ramadan, dan bermula yang ketiga itu ada kelebihan daripada makanan pokoknya seseorang dan daripada makanan pokok segala keluarganya seseorang pada demikian hari, dan memberi zakat ianya seseorang untuk dirinya seseorang dan untuk siman yang lazim akannya seseorang oleh nafkahnya siman daripada segala orang Islam akan 1 sak daripada makanan pokok negerinya seseorang, dan bermula ukurannya 1 sak itu 5 segala kati tambah 1/3 kati dengan kati negeri Irak. Faslun bermula ini itu satu fasal, dan diberikan akan zakat kepada segala senef-senef yang 8. Senef 8 ad-lazi yang telah menyebutkan akan mereka itu senef yang 8 oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Allah yang Maha Agung. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala hanya saja bermula zakat itu bagi orang-orang fakir dan bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang bekerja atasnya zakat, dan bagi orang-orang yang dijinakkan akan hati-hati mereka itu, dan pada hamba sahaya yang menembus diri, dan pada orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan pada anak jalanan, dan kepada siman yang didapatkan akan dia nyaman daripada mereka itu senef yang 8, dan tidak mempadakan ia seseorang atas kurang daripada 3 orang daripada tiap-tiap senef kecuali si amil. Dan bermula 5 orang itu tidak bolehlah menyerahkannya zakat kepada mereka itu 5 orang. Bermula yang pertama itu orang kaya dengan harta atau dengan usaha, dan bermula yang kedua itu hamba sahaya, dan bermula yang ketiga itu Banu Hashim, dan bermula yang keempat itu Banu Muthalib, dan bermula yang kelima itu orang kafir. Dan bermula siman yang lazim akan si muzaki oleh nafkahnya siman itu tidak bolehlah, itu tidak menyerahkan ianya si muzaki akannya zakat kepada mereka itu siman dengan nama fuqara dan dengan nama miskin. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.